Salam anak-anak Babah. Ramai anak muda sekarang merungut. Babah, saya dah kerja keras 8 jam sehari. Kenapa gaji masih sikit? Sini Babah nak bagi tahu satu realiti dunia pekerjaan. Realiti yang sekolah tak ajar. Bos korang atau market tak bayar gaji berdasarkan berapa liter peluh yang korang keluarkan. Diorang bayar berdasarkan value atau nilai masalah yang korang selesaikan untuk company. Tukang cuci kerja keras berdiri 10 jam sehari. Tapi gaji dia tak sebesar programmer yang duduk kat kerusi 4 jam. Kenapa? Sebab kerja tukang cuci itu sangat mudah nak diganti dengan orang lain. So, kalau korang nak gaji yang lebih besar, jangan merungut minta simpati pasal penat lelah korang. Sebaliknya, upgrade skill korang. Tingkatkan value diri sampai tahap bos tak boleh nak ganti korang dengan orang lain. Jadilah pakar. Belajar selesaikan masalah besar yang orang lain tak berani atau tak tahu nak buat. Ingat pesan Babah, you are paid in direct proportion to the difficulty of the problems you solve. Berhenti kira jam, mula bina value. That's all from Babah for today.